Tapi baru-baru ni, lepas yang genosid Gaza ni, antara Ada kaitan dengan tu Muhammad Zohran Mamdani. Zohran Zohran Mamdani pun antara simptom yang menunjukkan APEC ni dah lose control. Bukan lose control, lose the grip lah. Tapi sebelum Zohran ada Thomas Massey. Thomas Massey ni dia Republican. Dia antara Republican yang lain daripada yang lain lah. Republican ni kebanyakannya memang pro-Zionis lah. Tapi Massey ni dia memang true dengan idea dia memang pro-American, dia bukan pro-Zionis. Jadi mana-mana bil yang nak bagi duit kat Israel, memang Republican yes. Ada satu no, Thomas Massey. Jadi APEC ni belanja duit untuk unseat dia, untuk kalahkan dia lah, tapi tak berjaya. Start daripada situ dah mula dia punya grip tu dah loosen lah. Dan Zohran lepas tu dia lagi expose lah, maksudnya lagi orang tolak lah. Dan mungkin dia ada midterm election lepas ni. Midterm election ni rasa dia akan lagi, dia punya efek tu akan lagi nampak jelas lah. Yang US menolak APEC sekarang. Ya, dia punya support tu memang makin menurun lah.